if I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm on. Saya memang minat wrestling daripada umur kecil lagi. Saya start tengok wrestling pada umur 4 tahun. Jadi sepanjang hidup saya ni memang saya berteraskan kepada wrestling lah. Kalau nak terus terang, sampaikan masa kat sekolah rendah, sekolah menengah, kat college pun, kalau macam orang tanya apa cita-cita awak bila awak besar, jawapan saya akan menjadi seorang pro wrestler. Dan memang ya, saya bila saya jadi pro wrestler je, confirm kena gelak dengan kawan-kawan, dengan cikgu, lecturer semua, confirm gelak. Sebab pada mereka macam wrestling ni bukan sesuatu yang, bukan arah kerjaya yang bagus. Pada masa yang sama, ramai orang rasa yang kat Malaysia ni tak ada ruang untuk benda seperti wrestling. Jadi saya teruskan simpan minat tu dalam hati, kumpul duit, sampailah akhirnya mampu nak buka sekolah wrestling sendiri, dan juga mampu nak tubuhkan My Pro Wrestling. Niat nak buka 2010, tapi disebabkan masalah-masalah kewangan, akhirnya ditundakan sampai tahun 2013 baru boleh buka. Nah, itu pun saya terpaksa gunakan duit honeymoon yang saya dengan isteri saya simpan untuk buka sekolah wrestling. Terutamanya macam pro wrestling ni sangat-sangat baru, langsung tak ada kat Malaysia ni pertama kali. Jadi saya ambil risiko yang besar. Saya tak tahu market dia macam mana, saya tak tahu macam mana penerimaan orang Malaysia terhadap pro wrestling. Tapi saya cuba. Tahun pertama memang susah. Memang sepanjang tahun tu saya cuma ada 5 orang pelajar. Jadi 5 orang pelajar ni memang tak dapat nak cover cost running cost, nak cover cost persembahan, kostum, memang tak ada cover. Tapi disebabkan bila saya create MyPW ni, apa saya nak buat ialah saya nak sediakan satu platform di mana orang-orang yang seperti minat sama macam saya nak jadi seorang wrestler boleh capai impian diorang, tapi dalam Malaysia. Saya belajar kat USA di bawah bimbingan Rick Drasin. Dia seorang wrestler legend lah, orang lama dalam industri wrestling ni. Lepas saya juga merupakan saya ada mentor nama dia Dr. Tom Pritchard. Dia ni merupakan ketua coach WWE Developmental yang pertama. Jadi dia mentor kepada saya lah. Diorang banyak bimbing saya untuk nak train budak-budak ni. Setakat ni memang kami tak ada bantuan langsung daripada mana-mana pihak. Semuanya keluar daripada poket sendiri. Ada minta bantuan tapi tak pernah dilayan lah. Ketika persembahan, macam ramai orang sangkakan yang bila kita membuat persembahan tu, tendang tumbuk tu, yang hempas semua tu tipu. Tapi sebenarnya memang tak tipu. Memang kita akan ada kontak, kita akan sentuh kita punya opponent, pihak lawan kita. Tapi ada teknik-teknik tertentu di mana setiap kali kita membuat sesuatu kepada orang, benda tu akan selamat. Dia sakit pada waktu tu je, tapi dia tak akan mendatangkan kecederaan yang masa panjang. Memang kita tak menafikan yang wrestling adalah lakonan. Sebab wrestling ni adalah sejenis seni persembahan yang menggabungkan elemen-elemen stunt, elemen pergaduhan semua. Tapi ia berlaku dalam keadaan secara live depan mata semua orang. Jadi setiap benda kita buat tu mungkin nampak senang, tapi sebenarnya memang susah. Setiap benda kita buat tu sangat susah. Macam latihan yang kita alami pun, latihan yang kita buat, kita train hari-hari, daripada 4 hingga 6 jam dalam sehari kita kena train untuk wrestling. Jadinya kita train sekuat mana seorang atlet betul train. Pada masa yang sama kita belajar cara membuat persembahan seperti mana seorang ahli teater membuat persembahan. Jadi macam memang kita memang lakonan, tapi aspek-aspek lain yang backup seorang wrestler ni patutnya menyebabkan orang hormati mereka lebih. Actually last year September I join MyPW ni lah. Sebab at first I memang tak minat wrestling pun. And because kawan I, dia introduce tengok WrestleMania 31. Then I macam not bad lah. Then I pun tanyalah kawan-kawan I kan. Kawan I dia journalist juga. So dia cakap ada sekolah. Then dia pergi tengok Facebook page dia lah. Dan macam okay. Then I like the Facebook page, and my coach dia terus message kat Facebook. Cakap datang lah, join lah. Then I'm like okay. But I ambil lah masa 5 bulan macam tu lah, baru I actually datang untuk try out. My dad sebenarnya dia tak support sangat lah at first, sebab
dia masa dulu I join MMA sekadar untuk keep fit je, dia cakap tu untuk lelaki je, why you join, you know, perempuan patutnya masak everything and be a proper lady lah. So at first my dad macam I tak beritahu my family yang I join wrestling sampai I did my first show tu. Then I beritahu my mum dulu sebab my mum senang sikit I beritahu. So my mum very supportive, they supportive all the way. Lepas tu I think she bagi tahu my dad lah. So the thing is sekarang ni I tak pernah cakap dengan my dad that about wrestling or anything. So usually I dengar from what my mum say. My mum cakap, at first your dad like tak suka, and then now dia heard about you wrestling, asking about your wrestling. So I think he's proud of you lah. And I'm like, okay, macam tu je lah. It doesn't matter you sebab this is a bit controversial and sebab you WWE kan, diorang pakai seksi-seksi semua, tapi tak semestinya you pakai seksi-seksi. Like this is clothing wise not the sukan or anything yet. Like we have a Muslim girl here, dia pakai mask, you know, to cover up her face also everything, but still wear full. I mean it's okay kalau you worry pasal for Muslim people out there lah, like for female kalau nak join you don't have to worry about that. I think maybe sebab diorang risau pasal tu diorang tak join. And as for the others, maybe sebab like I said earlier tadi, memang tak ramai sangat orang, like especially perempuan kat Malaysia ni, diorang tak tengok wrestling kot. I rasa lah memang boleh ditingkatkan sebab kita orang starting class tu memang ada body conditioning lah. Sebab ni untuk naikkan stamina. And also like I said, fitness kat dalam wrestling sangat-sangat important. Sebab kalau you kurus sangat, you receive bump tu boleh cedera juga tau. Sebab dulu pun I macam selalu ada sakit belakang semua. So you need the muscle to protect your joints. So fitness is like is something that you kena buat lah. You kena you training kat sini memang tak cukup. You kena pergi gym sendiri juga. You kena lift weight, semua is important lah. And also bukan untuk elakkan kecederaan, also it's for your own show lah. Sebab certain moves you buat pun you kena ada strength kan. Of course lah, sakit lah kalau kena bump tu semua. Tapi masa you bergusti kan kat depan crowd ramai kan, diorang cheer you, boo you semua, ada feeling lah, ada macam you nak entertain the fans kan. Jadi you want to give them a good time lah. Diorang bayar tengok kita kan. Jadi kita pun cubalah seronokkan event kita, bagi diorang macam a good time lah. Kalau macam karakter saya kan, The D kan, macam memanglah aku pandai pakai macam spender je kan. Yang tu kita buat kat US. Semua pegusti MyPW kan, kita beli dari satu tempat kat US lah. Ada tailor kat sana, dia buat special custom untuk kita lah. Kita boleh bagi design kita, dia buat, nak hantar balik lah. Because the tailor kat sana kan, dia memang buat pakaian untuk pegusti ni. Yang semua yang pad tu semua kan, kita beli jugalah kat US. Sebab US atau Japan, sebab dua tempat tu lah yang paling diorang ada manufacturer kan. Lebih kurang macam knee pad saya 70 USD. Yang kick pad juga pun 30 USD. Jadi yalah, okey lah. Okey lah, RM120. Tapi yalah, kita pakai yang ni semua kan untuk safety jugalah. Yang knee pad, elbow pad tu semua safety kita untuk, dan ada untuk safety untuk kita punya partner kat dalam ring lah.